Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ini kita masuk pada hadis mu'allal. Jika sebab kecaman pada perawi itu ialah kekeliruan, maka hadisnya itu dinamakan hadis mu'allal. Ini adalah sebab yang keenam. Sebab keenam daripada yang disebutkan pada muka surat 76 itu sebab-sebab yang berkaitan dengan dhabit, ingatan, iaitu hadis itu dikira sebagai hadis yang lemah disebabkan oleh waham yang terdapat di dalam hadis tersebut. Yang ini walaupun hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, tetapi oleh kerana dia telah tersalah ataupun terkeliru dalam hadis tersebut, maka itu dikatakan sebagai hadis mu'allal. Definisinya dari segi bahasa ialah kata nama objek daripada allalahu, iaitu mencacatkan atau menimbulkan penyakit, atau kata nama mu'al, iaitu yang cacat atau ditipu penyakit. Binaan perkataan ini mengikut kaedah saraf yang masyhur dan merupakan bahasa yang fasih. Tetapi sebutan al-mu'allal oleh ulama hadis tidak mengikut bahasa yang masyhur. Ada juga di kalangan ulama hadis yang menyebutkannya sebagai al-ma'lul. Ini ungkapan yang sangat lemah di sisi ulama bahasa Arab. Maknanya berkenaan dengan nama ni, kalau ikut caranya al-mu'allu, hadis al-mu'allu, tetapi ulama hadis ada yang menamakan sebagai mu'allal, seperti dalam kitab ni. Dan Dr. Mahmud Tahan berdasarkan kepada pendapat Ibnu Salah, dan pendapat dengan dia mengatakan al-mu'allal lah istilah yang biasanya diguna, dan beliau melemahkan ungkapan al-ma'lul, hadis yang ma'lul. Tetapi sebenarnya ulama yang menamakan hadis ini dengan nama al-ma'lul itu ada sebab dia juga, sebab dia berdasarkan kepada illah, berkata illah yang marad. Jadi al-ma'lul itu hadis yang sakit, yang lemah. Itu dari segi khilaf ulama usul hadis berkenaan dengan nama bahagian ini. Dari segi istilah pula, hadis yang dikesan terdapat padanya illah yang mencacatkan kesahihan hadis walaupun pada zahirnya kelihatan selamat daripadanya. Mana dalam hadis itu ada illah, ini ada penyakit. Jadi dengan ada penyakit ini, walaupun zahir kelihatan selamat daripadanya itu, maka hadis itu dikatakan lemah. Jadi maksud zahir itu kelihatan selamat. Maknanya kalau kita tengok kepada syarat-syarat hadis sahih, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Lepas tu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, lepas tu perawi yang adalah yang dipercayai tamamud dhabti, sempurna ketepatan ingatannya itu. Mana syarat-syarat tersebut cukup dah. Begitu juga syarat bersambung sanad cukup dah. Mana sekali kita tengok, mana berdasar kepada kaedah biasa, bila cukup syarat tu tadi, dengan dilihat kepada perawi itu perawi thiqah dan saling bertemu, maka itu secara zahir boleh dihukumkan sebagai sahih. Walau bagaimanapun setelah diteliti ada cacat dia tu. Cacat tu disebabkan boleh jadi hadis tu termasuk di dalam mursal khafi.
ataupun hadis itu adalah hadis mudallas. Seperti yang kita bincang pada dulu dah. Hadis mudallas ni, mana perawi itu memanglah dia mendengar daripada guru dia. Memang dia ambil riwayat daripada guru dia. Itu yang dikatakan sebagai syarat ittisal sanad tu ada. Memang dia belajar dengan guru tersebut. Maknanya kalau kita tengok kepada apa, hubungan dia tu memang hubungan dia antara guru dengan murid. Jadi di situ ada ittisalus sanad. Tetapi oleh kerana perawi itu ada penyakit tadlis, dalam dia meriwayatkan hadis ni, dia kata dia dengar juga daripada guru dia tersebut, padahal hadis itu sendiri dia tidak terima secara langsung. Maknanya memanglah ada riwayat-riwayat yang dia dengar daripada guru tersebut, tetapi hadis ni dia dengar daripada orang lain dahulu sebelum dia dengar daripada guru dia. Maksudnya hadis tu dia terima daripada guru dia tu melalui perantara orang lain. Tiba-tiba dia menggugurkan, terus dia kata guru tu meriwayatkan hadis kepada dia. Jadi zahir itu memang sahih, sebab itu guru dia. Tetapi oleh kerana hadis itu tadi dia telah gugurkan perantara, maka hadis itu adalah hadis yang berpenyakit. Itu yang dikatakan zahir. Zahir itu selamat. Lepas tu kita kena jelas juga di sini. Illah di sini, illah dalam istilah usul hadis. Perkataan illah ni ada juga di dalam ilmu usul fiqh. Usul fiqh. Kalau illah dalam usul fiqh ni mana sebab kepada hukum ataupun dipanggil mana, mana hukum, mana sebab. Contoh kita kata illah, illah tu dia ada dalam perbahasan qiyas. Kalau kita ngaji usul fiqh, illah tu dia ada dalam perbahasan qiyas. Dia ada makis alaih, hukum dan illah. 4 rukun bagi qiyas. Pada qiyas tu satu hukum yang sabit berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Dah. Kita nak pindahkan hukum ni, hukum dia ni kepada satu masalah yang hukum dia tu tidak tersebut di dalam nas. Contoh kita kata arak tu memang ada dalam Quran, dalam hadis tentang pengharaman dia. Cuma masalah sekarang ni hukum apa? Hukum pekuda tak ada. Pekuda apa? Tak ada. Orang ini apa semua tak. Jadi kita nak tahu hukum perkara-perkara ni, sedangkan benda ni tak ada dalam Quran hadis. Jadi kita tengok kepada sebab hukum. Jadi sebab hukum itulah yang dipanggil illah. Kalau dalam Arab tu panggil iskar, memabukkan. Jadi apakah memabukkan ni ada dalam dada tepi kuda tu? Ada khayal, tak khabar. Jadi hukum Arab haram tu boleh dipindahkan kepada masalah tepi kuda yang tidak ada dalam nas. Sebab apa? Sebab ada kesamaan. Illah tu ada kesamaan. Jadi sama itulah menyebabkan hukum tu boleh pindah, iaitu dengan sebab ada illah. Itu illah dalam usul fiqh. Illah dalam usul hadis ni adalah penyakit. Penyakit hadis, sehingga hadis itu dipanggil hadis ma'lul ataupun hadis mu'allal. Definisi illah ialah sebab yang sukar lagi tersembunyi yang mencacatkan kesahihan hadis. Mana sebab yang mana payah kita nak ketahui, lepas tu tersembunyi pula. Berdasarkan kepada definisi ini, ulama menyimpulkan illah tersebut mestilah mempunyai 2 syarat, iaitu sukar dan tersembunyi. Yang kedua, mencacatkan kesahihan hadis.
Jika ada salah satu seperti illah itu zahir atau tidak mencacatkan, maka ia bukan illah mengikut istilah ulama hadis. Maknanya di sini illah tu dalam usul hadis dia ada illah yang zahir. Dia di sini ni dia panggil illah khafiyah. Illah zahir ni mudah je. Kita tengok dalam sanad tu perawi kadzab, perawi yang fasik, perawi ahli bid'ah, perawi yang buruk ingatan, su'ul hifzi, lemah ingatan, banyak ghaflah. Jadi perawi-perawi lagu ni memang jelas dhaif dah. Kita tengok tahu dah. Mana tengok dalam keadaan dia dalam kitab rijal lah. Kita tengok dalam kitab rijal, ulama rijal kata dhaif. Maka senanglah nak kita nak putuskan hadis tu berbanding dengan hadis suka. Mana tengok cukup syarat. Perawi sikoh, adil, kuat ingatan, dah bersambung sana. Tiba-tiba dikatakan sebagai lemah. Jadi illah zahirah, illah yang jelas ni, yang mudah ni, iaitu kita mengatakan hadis itu bermasalah dari segi lemah ingatan perawi, dia fasik ke, tak kazab ke, ataupun terputus salah. Mana hak dia kata tubuh dia ni kita cek tahun kelahiran, tahun wafat, tahun kelahiran dia, tahun wafat guru dia tu tidak mungkin sesama. Jadi itu jelas. Orang panggil illah zahirah, tak ada masalah. Kita boleh hukum lalu. Ia menjadi masalah di sini. Perawi-perawi dia tu sikoh lah. Cuma ada berlaku waham pada ketika periwayatan itu. Kerana kalau dilihat pada perawi itu sendiri, perawi yang sikoh, cuma dalam meriwayatkan hadis itu dia ada waham, ada keliru. Jadi illah ada illah khafiyah dan illah zahirah. Lepas tu illah tu illah qadihah, mencacatkan kesahihan hadis. Dia ada juga, dia tidak mencacatkan kesahihan hadis. Ada juga illah, iaitu seperti dalam contoh Quswa 90 tu. Tak. Dia mencacat, tidak mencacatkan sahih matan hadis. Maknanya tukar perawi. Mana tempat perawi yang sikoh diganti oleh sikoh yang lain. Seperti Abdullah bin Dinar, tak, jadi disebut Amr bin Dinar. Jadi perawi menyebutkan Amr bin Dinar, tetapi hak sebenarnya Abdullah bin Dinar. Tapi tukar lagu ni tak. Masih lagi dikira hadis tu hadis yang sahih. Cuma dari segi sanad je lah, tak benar. Tapi matan hadis tu selamat. Jadi kalau tepat perawi sikoh, disebut perawi sikoh yang lain, itu boleh lagi ditangguh, diterima. Tetapi kalau tukar hak tepat, dhaif disebut sikoh tak boleh. Seperti disebutkan Abdullah bin Yazid bin Jabir. Sepatutnya Abdullah bin Yazid bin Tamim. Abdullah bin Yazid bin Tamim itu dhaif. Tetapi Abdullah bin Yazid bin Jabir itu sikoh. Jadi tukar. Jadi perawi dia salah sebut, dia tukar datuk. Jadi penukaran lagu itu menjejaskan kesahihan hadis. Penggunaan illah tidak dengan makna istilahi. Masuk di sini ulama-ulama hadis dalam usul hadis, dalam ulum hadis ni, dia sebut juga perkataan illah, tetapi bukan dengan istilah hak kita tengah bincang.
Bukan dengan makna hadis yang berpenyakit, tidak. Dan ini tidak ada kena-mengena dengan ilah dalam usul fiqh tadi, dalam bab qiyas tadi. Hadis ini disebutkan oleh ulama hadis sebagai hadis yang ma'lul ataupun mu'allal, tetapi bukan dengan makna hadis tu mengikut ta'rif yang kita sebut tadi. Sebab yang sukar tersembunyi yang mencacatkan sahihnya hadis. Ta'rif yang disebutkan dalam perenggan yang lalu adalah maksud illah di sisi ulama, di sisi istilah ulama hadis. Bagaimanapun kadang-kadang mereka menggunakan lafaz illah bagi menunjukkan sebarang kecaman yang ditujukan kepada hadis, walaupun kecaman itu tidak tersembunyi atau tidak mencacatkan. Kena bagi, tidak mencacatkan. Kecaman dengan alasan yang tidak tersembunyi atau nyata seperti menyatakan pendustaan perawi. Mana ada juga ulama hadis kata illah hadis ni adalah perawi itu kazib. Mana di sini illah dengan mana umum. Jadi kalau istilah khusus itu illah khafiyah. Di sini kalau kata alasan ni ta'nu ni, ta'nu fi rawi itu dengan dikatakan perawi itu kadzab. Itu adalah sebab zahir, tidak sebab khafi. Lalai, yakni ghaflah, lemah hafalan, su'ul hifzi atau sebab-sebab yang lain. Sehingga kan Imam Tirmizi menamakan nasakh sebagai illah juga. Mana dalam kitab Tirmizi hadis yang kita bincang dulu, hadis nasih mansukh, juga dipanggil, ada disebutkan oleh Imam Tirmizi sebagai hadis ni hadis ma'lul, hadis yang ada illah. Illah tu makna illah ada masalah, yakni hadis itu sudah masuk. Nota 159 tu mengikut Imam Tirmizi, hadis yang mansukh walaupun mempunyai sanad dan matan yang sahih, tetapi berlaku kepadanya sesuatu yang menyebabkan ianya tidak diamalkan, iaitu terdapatnya hadis nasikh. Kalau apa dia kata tergelar dah, tak ingat ada berbahasa dulu, tengoklah hadis mansukh tu gapo, hadis nasikh tu gapo. Hadis mansukh ni dulu pernah diamal, kemudian tidak lagi diamal. Tidak lagi diamalkan itu disebabkan oleh hadis yang baru mari kemudian yang dipanggil sebagai hadis nasikh. Ini dalam peribahasa hadis apa? Hadis maqbul ia terbahagi kepada ma'mul dengan ghairu ma'mul bihi. Boleh rujuk baliklah. Walau bagaimanapun itu tidak bermakna hadis mansukh diistilahkan sebagai hadis ma'lul. Maknanya hadis ma'lul yang disebutkan oleh Imam Tirmizi dengan sebab nasah itu tidak mengikut ma'lul seperti yang dipakai oleh ulama hadis, umum hadis. Lihat Ibnu Hajar dalam Nukat ala Ibnu Salah. Imam Tirmizi menyebutkan dalam kitab Ilal di akhir kitab Jami'-nya bahawa semua hadis yang terdapat dalam kitabnya itu hadis ma'mul yang diamalkan, yang dapat diamalkan oleh para fuqaha kecuali dua hadis nombor 187 dan 1444. Lalu beliau menyebutkan kedua-dua hadis tersebut kemudian berkata, kami telah menjelaskan illah kedua-dua hadis tersebut dalam kitab ini. Ketika mengulas kata-kata At-Tirmizi ini, Ibnu Rajab pensyarah Ilal Tirmizi berkata, sebenarnya beliau menjelaskan apa yang menunjukkan kepada nasakh, bukan menjelaskan kedhaifan sanad kedua-dua hadis tersebut. Jadi sebenarnya ayat di sini hadis mansukh itu bukan sebahagian daripada ilmu ilal hadis. Jadi hak kita tajuk ni sebenarnya tajuk dia besar ni, tajuk yang besar ni panggil ilmu ilal hadis. Seperti yang kita sebut ada dalam nota surat apa dulu, surat 6 tu, surat 6 nota nombor 4.
ilmu ilal hadis. Jadi hak pengarang sebut di sini sebahagian saja. Jadi perbahasan tentang nasah hadis masuk hadis ni itu tidak termasuk di bawah ilmu ilal hadis. Ilmu ilal hadis ni cara penyakit hadis. Penyakit hadis yang berpunca daripada perawi yang siqah. Jadi sebab apa kita kata ilmu nasih hadis yang masuk hadis ni tidak termasuk dalam ilmu ilal hadis? Sebab ilmu ilal hadis ni cara ke hadis dhaif. Sedangkan hadis nasih hadis masuk tu dia mesti mula-mula hadis tu sahih. Sebab dalam pembahagian dulu hadis sahih tu terbagi kepada hadis ma'mul, hadis ghairul ma'mul. Ada yang diamalkan, hadis yang tidak diamalkan. Mana tidak diamalkan lagi. Mana satu peringkat dulu kita beramal. Para sahabat beramal dengan hadis itu, kemudian tidak lagi diamalkan. Jadi tidak boleh dulu pernah diamalkan, kemudian tidak diamalkan. Dia mesti kena hadis itu sahih dulu. Jadi kalau kata hadis ni hadis masuk, ni hadis nasih dia. Tiba-tiba kita cek dalam sana, hadis nasih ni sahih. Sana hadis masuk ni tidak sahih. Tak ada mana kita nak kata hadis nasih pada hadis itu. Sebab apa? Sebab hadis ni tak sabit. Hadis ni sabit. Begitu juga kita kata hadis ni masuk, ia memasukkan hadis dia hadis ni. Hadis ni sahih. Bila tengok pada sana hadis yang dikatakan hadis nasih ni, rupanya dhaif. Tak boleh. Hadis yang lemah tidak boleh memasukkan hadis yang sahih. Sebab itulah kita kata perbahasan nasah masuk ni dia bukan perbahasan kepada ilal hadis. Ilal ni cara kepada penyakit hadis. Penyakit yang ada kita tengok segar molek-molek kalau orang. Segar molek-molek. Tak. Sebab itulah orang yang tubuh ni tiba-tiba kata sihat molek. Tak. Sihat molek. Padahal lain makna dia tu. Kata orang sihat ada ni. Tak. Jadi kalau doktor dia tahulah, dia tahu ni, dia tengok tak sihat ada ni. Kita orang biasa sekarang, tapi dia tengok tahu tu apa. Begitu juga ulama dalam bab ilmu ilal ni, walaupun orang biasa kata hadis ni sahih, tapi dia tengok tak boleh. Dia tahu berdasar kepada kajian dia, perbahasan dia, pengalaman dia, dia akan kata hadis ni hadis yang tidak sahih. Selain daripada Imam Tirmizi, ada juga ulama hadis lain yang mengatakan hadis masuk ni dipanggil juga sebagai hadis ma'lul. Seperti Abu Hatim Razi, dia kata hadis al-ma'u minal ma'. Al-ma'u minal ma' tu dia kata hadis ma'lul. Jadi kita mengikut pengajian perbahasan apa semua, hadis al-ma'u minal ma' tu hadis sahih. Cuma tidak lagi diamalkan. Hadis al-ma'u minal ma', air tu hanya kerana air. Kita sebut dah hadis ni dulu dah. Tidak lagi. Al-ma'u minal ma'. Kita sebut dah dulu. Tak ada sini. Al-ma'u minal ma' ni wajib guna air, yakni wajib mandi junub itu bila keluar al-ma' mani. Maknanya kalau orang itu tidak keluar mani, maka tidak wajib guna air. Jadi hadis itu hadis yang sudah masuk. Hadis itu hadis sudah masuk. Al-ma'u minal ma', wajib guna air bila keluar air mani. Jadi hadis itu sudah masuk dengan hadis yang lain, iaitu bila orang itu
berdiri di Pak Cabet. Pak Cabet. Dalam hadis sebut Pak Cabet. Fajahadaha. Ya. Lalu dia guna ghair dia. Faqad wajabal wusdu. Wal taqal khitan. Bertemu dua khitan, maka wajiblah mandi. Itu hadis itu memasukkan, maknanya keluar mandi ataupun tidak itu menyebabkan wajib mandi junub. Jadi Abu Hatim Ar-Razi kata hadis al-ma'u minal ma' tu, dia kata hadis ma'lul. Jadi ma'lul dia tu maknanya dengan makna masuk. Itu diistilahkan oleh dia. Itu mengikut dia lah. Cuma dari segi kita faham, mana hadis itu tidak lagi dipakai makna dia. Jadi itu orang panggil illah tidak istilah. Illah tidak istilah. Kecaman dengan alasan yang tidak mencacatkan, seperti alasan percanggahan yang tidak mengugatkan kesahihan hadis, seperti memursalkan hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah secara bersambung-sambung. Berdasarkan kepada ini, setengah ulama menyebut antara hadis sahih ada yang sahih mu'allal. Mana hadis itu diriwayatkan oleh mursal, oleh perawi secara mursal. Bawah tu ulama yang berpendapat begini ialah Abu Ya'la Al-Khalili di dalam kitabnya Al-Irsyad fi Ma'rifati Ulama Al-Hadis. Kitab Irsyad ni asalnya kitab biografi perawi. Al-Irsyad ni macam juga Tazkiratul Hufaz. Cuma di awal kitab tu dia bahas beberapa usul hadis. Beliau mengemukakan contoh hadis sahih yang ma'mul, yang dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik lil mamluki ta'amu. Mana hamba yang dimiliki itu berhak mendapat makanannya, yang telah pun disebutkan dalam pasal berkenaan hadis mu'dhal. Mana berlalu dah ini. Imam Malik meriwayatkannya dalam Muwatta' secara mu'dhal, sementara Ibrahim bin Tahman dan An-Nu'man bin Abdul Salam meriwayatkan daripada Malik secara mausul. Al-Khalili berkata dengan dijelaskan sanadnya, hadis ini menjadi sahih yang boleh dipegang. Maknanya walaupun dikatakan ma'lul tu maknanya boleh diamalkan juga. Sebab apa? Sebab hadis itu diriwayatkan secara mursal. Mursal mengikut Malik boleh dipegang. Keutamaan dan kehalusan ilmu ini dan siapakah yang menguasainya? Mengetahui ilal hadis atau kecacatan hadis termasuk dalam bahagian ilmu hadis yang paling utama dan paling halus, kerana memerlukan kepada kajian yang mendedahkan illah yang sukar dan tersembunyi yang hanya dikesan oleh tokoh-tokoh besar dalam ilmu hadis. Mana hak ini boleh katakan kemuncak lah, kemuncak dalam ilmu hadis. Sebab apa? Sebab hadis yang menjadi perbahasan ilmu ilah ni, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Seperti dalam muka surat 6 tu tadi. Ilah yang terdapat pada hadis ma'lul itu bukan kerana perawi yang dhaif, tetapi perawi yang thiqah yang berkemungkinan berlaku waham dan keliru padanya. Mana kita kata macam mana hadis perawi thiqah ada salah. Hadis kita kena faham bahawa perawi dia orang juga. Thiqah setara mana pun dia tetap ada waham. Sehingga dikatakan kalau tak ada waham, orang itu kata tak ada waham, dia tak mungkin. Setara Syu'bah tu tak banyak waham yang berlaku pada diri dia. Walaupun dia orang besar, berlaku juga waham pada dia. Sebab apa? Sebab dia bergantung kepada ingatan. Banyak bergantung kepada ingatan. Ada juga waham yang berlaku pada dia. Tetapi waham itu tidaklah terlalu banyak. Bahagian ini hanya dikuasai oleh ahli hadis yang kuat hafalan, pakar dan mempunyai kefahaman yang tajam.
Mana mereka yang berpengalaman lah, ya. Oleh itu lautan yang dalam ini hanya direndahi oleh sebilangan kecil imam hadis seperti Ali ibn al-Madini, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Hatim dan Ad-Darqutni. Dia ramai lagi lah, Al-Nasnaraikat, Imam Muslim pun dah, Imam Muslim, seperti dalam kitab dia At-Tamyiz, At-Tamyiz. At-Tamyiz ni memang ditulis oleh Imam Muslim untuk kita kesal hadis-hadis yang zahir sanad tu sahih tetapi tidak. Macam Ibnul Madini dah, Ibnul Madini ni dia sebutkan dia ni filosof hadhihi sin'ah. Dia dikira sebagai filosof. Filosof ni apa? Ahli falsafah lah, mana mahir nak pemikir dalam ilmu ni, ilmu ilal hadis, dan tabib, doktor dia. Lepas tu Imam Ahmad banyak diriwayatkan berhubung dengan apa? Dengan pendapat dia ni dalam menjelaskan illal hadis ni. Kemudian Imam Bukhari anak murid kepada Ibnul Madini. Jadi Imam Bukhari sebut ini ada cacat illah dia mana-mana, itu banyak disebutkan di dalam tarikh dia, At-Tarikhul Kabir. Bahkan Imam Tirmizi banyak menukilkan keputusan Imam Bukhari dalam kitab illah dia dan juga dalam kitab jami' dia. Qala Muhammad ibn Abdullah Bukhari itulah, hadis ni gini. Sehingga dikumpulkan oleh ulama, dipanggil su'alat Tirmizi ala al-Bukhari. Soalan, kan kita baca Tirmizi tak? Waqad sa'altu an hadzal hadis Muhammad ibn Abdullah faqala. Jadi aku tanya, lepas tu Bukhari jawab. Dikumpulkan oleh ulama su'alat. Dan soalan ni sendiri pun satu bentuk kitab hadis. Tanya, maknanya seorang tokoh dia tanya kepada Imam Ahmad. Jadi dia pun buatlah himpunan koleksi soalan-soalan itu jadi soalan. Ibni Ma'in ada beberapa riwayat. Soalan Uthman Ad-Duri, soalan beberapa orang lagi. Jadi soalan itu satu bentuk daripada kitab illah juga. Kitab illah, yang mana daripada soalan illah itu menjadi sebagai bahan mentah kepada kitab rijal. Kitab rijal. Imam Muslim lagunya juga dalam kitab dia At-Tamyiz. Lepas tu Abu Hatim ada kitab ilah dia yang diriwayatkan oleh anak dia, Ibnu Abi Hatim. Ad-Darqutni pun ada, ilah Darqutni. Inilah besar, antara kitab besar. Itu dipanggil Al-Ilalul Waridah fil Ahadits An-Nabawiyah, yang telah diriwayatkan oleh murid dia Hafiz Abu Bakar Al-Barqani. Di antara banyak-banyak kitab dalam senarai muka surat 90 itu kita masuk tentang hadis mu'allal ini. Kitab Darqutni lah yang paling lengkap, paling detail.
Cuma kalau kita baca kitab-kitab ilah ni, kita kena beringat juga. Sebab ada juga disebutkan ilah tu ilah qadihah, yang mencacatkan hadis, ada juga yang tidak mencacatkan hadis. Jadi katakan tidak mencacatkan hadis itu mana hadis itu boleh dipakai lagi. Tapi ada kesalahan. Seperti tadi lah, hadis itu hadis Abdullah bin Dinar, tapi dikatakan Amr bin Dinar. Kesalahan itu tak ada dalam sebut nama perawi, tetapi matan itu tetap boleh dipakai. Al-bay'ani bil khiyar, al-bay'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli itu dia berhak untuk meneruskan muamalah jual beli dia itu selama mana dia tidak selesai. Sanad manakah yang dimasuki oleh illah? Illah memasuki sanad yang lengkap dengan syarat-syarat hadis sahih secara zahir. Mana syarat hadis adalah ruwah, dhabtur ruwah, ittisal sanad ada. Cuma hak dua syarat tu lagi lah. Dari segi tidak ada syaz, tidak ada illah, itu belum pasti lagi. Jadi dalam 5 syarat hadis sahih tu, 3 syarat ni orang panggil syarat zahir, 2 lagi tu syarat yang tersembunyi. Illah memasuki sanad yang lengkap dengan syarat-syarat hadis sahih secara zahir, kerana hadis yang dhaif tidak perlu mencari illahnya kerana ia tertolak dan tidak diamalkan. Mana kalau tengok perawi itu perawi dhaif, selesailah, tahu dah tu penyakit dia, tu sebab dia. Bagaimana mengetahui illah? Illah dapat dikesan berpandukan kepada keseorangan perawi dalam riwayat, yang kedua percanggahan dengan perawi lain, yang ketiga tanda-tanda lain di samping 2 perkara di atas. Jadi untuk menentukan illah ni, dia tidak berdasarkan kepada ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil, ilmu jarh wa ta'dil ni mana keputusan terhadap perawi itu sebagai dhaif ataupun tidak dhaif, siqah ataupun tidak. Waktu dalam menentukan adalah perawi. Jadi ilmu tu dia tidak ada tak diguna mana, kita kata seperti kata hakim, laisa lil jarhi fiha madkhal. Mana dalam menentukan illah ni tidak bergantung kepada ilmu jarh wa ta'dil. Jadi berpandukan kepada keseorangan perawi dalam riwayat. Ini tafarud perawi berseorangan. Cuma kita kena fahamlah asal tafarud tu tak ada masalah. Tafarud seorang perawi gharabah yang berlaku dalam hadis, perawi itu seorang dalam meriwayatkan hadis pada asalnya tak apa kalau dia tu perawi yang siqah. Seperti dalam hadis bab gharib dulu ataupun bab fard, macam hadis innamal a'malu binniyat, diriwayatkan oleh siapa dia? Umar. Kalau riwayat daripada Umar tu seorang aja, Muhammad bin Alqamah. Lepas tu hak ambil daripada dia tu siapa dia? Ibrahim At-Taimi. Lepas tu hak ambil daripada dia seorang juga, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, seorang juga. Lepas pada tu lah baru ramai. Jadi di situ berlaku tafarud. Jadi tafarud lagu tu itu boleh diterima. Cuma tak sebenarnya tafarud dalam riwayat ni apa maksud? Tafarud lagu ni tafarud dalam keadaan dia tu perawi siqah, meriwayatkan daripada siqah. Cuma dia tu tidak anak murid utama. Tidak anak murid utama. Dalam keadaan ada anak murid utama ni tak ada riwayat seperti ini. Bila berlaku lagu tu, itu satu masalah tu.
Jadi tafarrud ada apa? Ada macam-macam lah. Dalam bab bau ni surat apa? Muka surat 82. Atas sekali tarikh ini disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar dan beliau menisbahkan kepada orang lain. Al-Baiquni dalam nazamnya menggunakan tarikh ini, wal munkarul fardu bihi rawin wada ta'dilu la yahmilu tafarruda. Dan munkar itu perawi yang berseorangan yang ta'dilnya itu tidak menerima tafarrud. Mana dia tu perawi yang adil. Mana perawi itu perawi yang berseorangan, dia tu ditakdir. Mana ulama kata dia ni sikap. Tetapi kalau dia sorai dia tu tidak boleh diterima. Mana dalam istilah dia laisa ahla litafarrud. Seperti yang kita sebut dulu, dia tidak mahir dalam riwayat guru dia. Dia tidak mahir dalam riwayat guru dia berbanding dengan murid-murid utama yang lama mujalasah dengan guru. Jadi walaupun asalnya tafarrud perawi sikah itu diterima, tetapi ada keadaan-keadaan yang tertentu kalau dia tafarrud ataupun berseorangan itu, jadi riwayat dia itu tidak diterima. Contohnya tafarrud Ma'mar bin Rashid dalam meriwayatkan daripada Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Yani Qatadah salah seorang daripada tabi'in. Qatadah ni di antara orang panggil ulama hadis yang mana hadis tu banyak mari ikut dia. Banyak mari ikut dia. Dia panggil Ar-rawi yaduru alaihi sanad ataupun yaduru alaihi hadis. Perawi itu menjadi madah hadis. Madah hadis. Mana dia ramah anak murid. Jadi hadis itu berlegang pada dia. Gigi mana pun ada dia. Itu panggil madah hadis. Jadi Ma'mar bin Rashid ni memang perawi sikah. Ma'mar bin Rashid tubuh kepada Abdul Razak San'ani. Kalau dalam banyak sahabat kita jumpa daripada Abdul Razak, daripada Ma'mar, daripada Hammam bin Munabbih, daripada Abu Hurairah. Itu sanad biasa. Daripada Abdul Razak, daripada Ma'mar bin Rashid, daripada Hammam bin Munabbih, daripada Abu Hurairah. Jadi demo-demo ni orang panggil orang panggil sanad utama. Sanad utama. Abdul Razak, Ma'mar, Hammam, Abu Hurairah. Abu Hurairah orang banyak meriwayatkan hadis. Hammam ramai orang ambil riwayat dari dia. Ma'mar pun ramai juga. Cuma di sini Ma'mar dengan Qatadah ni tak berapa. Bukan lain dia. Bukan lain dia. Kalau hak Qatadah, hak masyhur ambil daripada dia tu anak murid Qatadah, biasanya siapa dia? Sa'id bin Abi Arubah, Hisham Ad-Dastuwai, Hajjaj, Syu'bah bin Hajjaj, Sa'id bin Abi Arubah, Hisham Ad-Dastuwai. Ini anak-anak murid biasa dia. Cuma masuk Ma'mar, riwayat daripada Qatadah, bila mana murid-murid utama Qatadah tidak riwayat, maka tafarrud dia tu tak boleh diterima. Tafarrud Ma'mar bin Rashid daripada Qatadah dengan meriwayatkan hadis yang tidak diketahui diriwayatkan oleh ashab dia hak utama.
seperti Syu'bah, Sa'id bin Abi Arubah dan Hisham ad-Dastuwai. Jadi dia ada lagu ni dia sebab apa? Sebab ulama Rijal ni dia mengambil kira tulul mulazamah, tulus suhbah, kasirul mulazamah, kasirul mujalasah. Dia benda tu dia ambil kira juga. Bukan semata-mata dia ni sikap kuat ingatan semata-mata, tetapi dia ambil kira dia hubungan dengan guru tu setara mana. Benda lagu ni juga berlaku kepada Zuhri. Pada Zuhri. Anak-anak murid Zuhri ni ramai, hadis-hadis dia tu banyak. Anak-anak murid dia ni banyak peringkat. Kalau Imam Malik, tu anak murid utama. Tapi kalau orang lain, tidak masuk memang dia kata dia anak murid Zuhri. Tetapi dia hadis dia tu tidak boleh lah tanding hadis Malik. Yang kedua, percanggahan dengan perawi lain. Ataupun hal ini orang panggil at-ta'lil bil ikhtilaf. Menghukumkan hadis itu sebagai maklum kerana ada berlaku ikhtilaf. Percanggahan dengan perawi lain ini maknanya sama-sama anak murid itu berbeza dalam meriwayatkan daripada guru. Kita panggil al-ikhtilaf ala syekh. Seperti Zuhri. Zuhri ni memang terkenal hafiz hadis, banyak meriwayatkan hadis. Lepas tu hak menjadi murid dia tu ramai. Lepas tu di kalangan anak murid dia tu berbeza-beza pula tingkatan hafalan mereka itu. Seperti Malik bin Anas, Yunus bin Yazid al-Aili, Uqay bin Khalid, Sufyan bin Uyainah, Ma'mar bin Rashid, Syu'aib bin Abi Hamzah dan mereka yang lain. Tetapi ada juga ia lemah, ia dhaif. Lepas tu ia dalam dhaif qalilul mulazamah, tak lama dengan dia. Dengar daripada Zuhri ni suatu hadis. Jadi hak ikhtilaf ni macam contoh kita kata Ibnu Umar. Ibnu Umar dia ada beberapa murid utama dia. Nafi', Salim, Ubaidullah bin Umar bin Hafs, Sa'id bin Abi Habib. Kalau mereka ni berbeza, hak mana kita nak makan? Sebab itulah hak ni dia ada ilmu tu, ilmu dia panggil maratibus thiqat. Maratibus thiqat, tingkatan-tingkatan perawi-perawi yang thiqah. Mana tidak sama ni, tidak sama kedudukan dhabit di antara anak murid yang besar. Jadi hak ni ikhtilaf ala ruwah ni kita boleh, ataupun ikhtilaf ala syekh ni kita boleh tengok kalau kita belajar Sunan Nasa'i. Sunan Nasa'i itu banyak benda-benda lagu ni.
Yang tiga tanda-tanda lain disamping dua perkara di atas. Tanda-tanda lain itu macam hadis itu dia bercanggah dengan Quran apa? Dia bercanggah dengan hadis sahih yang lebih kuat lagi ke? Ataupun dia bercanggah dengan akal ke? Itu juga boleh dikatakan sebagai hadis yang ma'lul. Bercanggah dengan hadis sahih yang lebih kuat lagi, itu pun termasuk di bawah sebab yang dikatakan hadis itu hadis ma'lul. Perkara-perkara ini mengingatkan kepada orang yang mengetahui ilmu ini tentang kekeliruan, mana waham yang berlaku kepada perawi hadis, sama ada terdedah kemursalan dalam hadis yang diriwayatkan secara mausul. Mana hadis yang mausul tu kemungkinan hadis itu sebenarnya mursal, cuma ada yang tambah, atau mauqufkannya. Hadis itu asalnya mauqufnya hadis yang diriwayatkan secara marfu'. Maknanya hadis itu kita tengok sebagai marfu', yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kata-kata Nabi, tetapi sebenarnya terhenti setakat sahabat. Maknanya itu sebenarnya kata-kata sahabat, bukan kata-kata Nabi. Mana kemungkinan hadis itu asal mausul, asalnya mursal, tetapi ada yang meriwayatkan secara mausul. Mausul itu maknanya lengkap sana lah. Lengkap sana. Tetapi sebenarnya mursal. Mana sebenarnya hadis itu orang-orang kuat dia sampai pada dia hadis itu dengan gugur perawi. Cuma orang lain disebut sebagai mausul, sebenarnya mursal. Ataupun kalau asalnya mauquf tetapi diangkat kepada Nabi, marfu'. Atau sebuah hadis dimasukkan dalam satu hadis yang lain, cakuan tu. Atau kekeliruan lain yang membuatkannya hampir yakin dalam hukumnya sebagai tidak sahih. Jalan untuk mengetahui hadis mu'allal, jalan untuk mengetahuinya ialah dengan menghimpunkan semua jalan sanad hadis. Dia panggil jam'ut tur. Jam'ut tur. Dan mengkaji pada perbezaan para perawi dan membandingkan siapakah yang paling tepat, dan kemas kemudian memberi keputusan kepada riwayat yang terdapat illah. Mana sana tu kita kena himpun setepak. Kita himpun setepak. Mana kena carilah dalam kita ni tak setepak tengok. Super bezalman. Macam kalau dalam apa? Dalam Sunan Nasa'i itu, dalam Sunan Nasa'i itu dia orang mari dulu hadis. So, macam dia buat bab ikhtilafi ala siapa? Ala Qatadah katalah. Bab ikhtilafi ala Qatadah. Bab berkenaan dengan perawi-perawi yang bersalah dalam meriwayatkan daripada Qatadah. Waktu riwayat Agun dan riwayat Agun. Jadi mula-mula tu dia awak mari hak lemah, kemudian dia awak mari hak kuat. Awak mari hak kuat. Begitu juga dalam Tirmizi, ada juga dia awak mari hak lemah dulu. Lepas tu awak mari hak kuat. Ini tak betul. Tidak betul. Jadi kita boleh tengoklah di situ contoh kumpul sana ada. Kemudian buat perbandingan. Nombor 161 tu, itu pengkajian dalam memeriksa hadis itu dengar tu tak ada tu. Iaitu pengkajian dalam memeriksa hadis itu daripada sumber-sumbernya yang asal, yang diriwayatkan lengkap dengan sanad, seperti Sunan Sittah. Mana kita tengok pada kitab asal, kitab asal
seperti Sunnah Sittah, Musnad Ahmad, Kitab Imam Syafi'i itu tafsir Tabari, Ajza' Hadisiyah dan sebagainya. Kalau asal kepada Sunnah Sittah tu tinggi lagi macam Muwatta ataupun Musannaf Abdul Razak ataupun Musannaf siapa dia? Ibnu Abi Syaibah. Sebab Ibnu Abi Syaibah ni untuk guru Bukhari, untuk guru Muslim. Jadi asal kepada asal. Maknanya kalau kita kira Sunnah Sittah Sahih Bukhari itu memang asal dah. Yang kita katakan asal tu sebab pengarang dia meriwayatkan secara bersama. Kalau kita Riyadhus Shalihin, kita Mishkat Mata Arba'in orang tak panggil kita asal. Sebab buat ada sanad. Yang kita panggil sebagai kita asal ni mana pengarang sebut haddatsana. Seperti kita seperti yang kita sebut dulu, kita ni bukan semata-mata kita fiqh, dia kita hadis juga. Kita hadis juga. Sebab apa? Sebab hadis yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam tu, dia sebut dengan sanad dia. Begitu juga tafsir Tabari. Tafsir Tabari. Mana Tabari dalam mentafsirkan hadis ayat-ayat Quran itu dia mengemukakan riwayat-riwayat secara bersanad. Begitu juga kitab tarikh. Mana boleh cek, boleh guna ni untuk mengkaji illah Ajza' Hadisiyah, mana perkara-perkara khusus. Hadis-hadis berhubung dengan perkara khusus macam juzuk qira'ah khalfal imam, juzuk af'alul khalqi. Walaupun kitab-kitab pada zahirnya bukan kitab hadis, tetapi yang penting ialah hadis yang dikemukakan itu lengkap dengan sanad. Setiap daripada perawi itu dikaji dari sudut ketepatan, ini dhabit, ingatan dan ketukunan mereka. Kemudian perbandingan dibuat bagi melihat kesepakatan dan perbezaan antara para perawi pada sanad dan juga matan. Mana tengok beza mana? Beza mana? Mana kita kata kita salih lah mudah, kita salih. Ni kita kata ni dalam kitab Bukhari. Kita pun salih ada sana Nabi, lepas tu matai lagi mana. Kemudian kita salih satu lagi sanad ni ada dalam kata dalam Ibnu Majah. Kita salih ni mata dia gini. Tak. Ini dalam Nasa'i. Sanad dia gini, mata gini. Ini dalam apa? Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Sanad gini. Kita pun tengok. Dia mestilah dalam kita bila kita menghimpunkan taurikh ni, dia mesti ada seorang disebut semua. Ada tersebut dalam setiap sanad tu. Jadi dia tersebut semua dalam sanad tu panggil madar isnad ataupun madar sanad. Madarul isnad. Mana kalau kita kata dalam sanad tu ada semua Ma'mar. Ada semua Ma'mar. Jadi pun kita petanda Ma'mar tu pun apa Ma'mar. Lepas tu tengok anak-anak murid dia banding. Lepas tu tepat sepakat mana, tepat ikhtilaf mana, kita pun tanda. Jadi kadang Ma'mar semua ni Ma'mar atas pada Ma'mar tu orang ni kata guru dia ni, orang ni kata ni pula tu sudah berbeza dah. Dia beza ke atas. Kerana kalau faham Ma'mar tu tengok siapa dia. Lepas tu boleh jadi ada lagi perbezaan dalam mata hadis. Lepas tu dalam perbezaan itu pula mungkin berbeza dari segi mauquf marfu, mausul mursal. Itu panggil jamu' taurikh, jamu' tur. Adalah penting juga untuk mengenal pasti, mengenal pasti para perawi yang menjadi madar paksi hadis itu. Jadi perawi yang menjadi punca dan paksi kepada hadis itu. Setelah itu beberapa qarinah umum yang berkaitan dengan hadis ini juga dikaji. Setelah beristihad dan melakukan pemeriksaan teliti, barulah seorang pengkaji itu dapat membuat keputusannya dengan tepat. Mana boleh tu himpun tarik-tarik belakang ni bukan cala-cala orang lah.
Jadi kata ke qarinah tu tadi, mana qarinah umum ni, macam diperiksa maratib tadi, tingkatan perawi siqah. Mana kita tengok anak murid utama Abu Hurairah siapa dia? Anak murid utama Ibnu Umar siapa dia? Anak murid utama Nafi' siapa dia? Anak murid utama Qatadah siapa dia? Anak murid utama Zuhri siapa dia? Jadi benda-benda lagu ni kita boleh tengoklah kitab asal itu kitab Syarah Ilal Tirmizi yang ditulis oleh Ibnu Rajab, Ibnu Rajab Al-Hambali, Syarah Ilal Tirmizi. Lepas tu perlu juga dalam untuk mengetahui ilah-ilah hadis ni, kita kena kenal perawi-perawi yang memang terkenal dengan memursalkan hadis. Banyak dia suka meriwayatkan secara mursal. Ini seperti yang tersebut dalam kitab Al-Jami' fi Ahkamil Marasi oleh Al-Ala'i. Hafiz Ibn Hajar pun ada juga kitab perawi-perawi yang sering melakukan mursal. Begitu juga perawi-perawi yang banyak melakukan tadlis. Di manakah terletak illah? Illah terletak pada sanad, dan inilah yang paling banyak seperti alasan illah dengan sebab mauquf atau mursal. Yang kedua, illah terletak pada matan ini pada sedikit seperti hadis yang menafikan bacaan basmalah dalam sembahyang. Jadi hadis itu diriwayatkan bahawa Nabi tidak baca bismillah. Padahal dalam hadis itu Nabi yaftatihu as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mana Nabi memulakan semaya itu dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Dah. Hadis faham Nabi tak baca bismillah. Lepas tu masing-masing tu dia bahalah. Ini kata baca bismillah. Sebut alhamdulillah rabbil alamin itu sebab apa? Sebab nama surah alhamdulillah. Waktu kata tak ada, mana ada nama surah disebutkan sebagai alhamdulillah rabbil alamin. Maknanya tak baca bismillah. Itu dalam perbahasan dia lah. Cuma yang dikatakan berlaku ilah pada matan ni, hadis itu diriwayatkan sebagai satu matan, yang mana sebab puncanya perawi meriwayatkan secara makna mengikut kefahaman dia. Jadi di sini pengarang sebut dua je. Dia ada satu lagi illah yang berlaku dalam sanad dan matan sekaligus. Di matan pun ada illah, di sanad pun ada, dalam sanad ada illah, dalam matan pun ada illah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibnu Majah melalui Tariq Baqiyah daripada Zuhri, daripada Salim, daripada Ibnu Umar. Itu hadis man adraka rak'atan min salatil jum'ah aw ghairiha faqad adraka. Man adraka rak'atan min salatil jum'ah aw ghairiha faqad adraka. Siapa-siapa dia yang ada satu rakaat daripada semaya Jumaat atau mana-mana semaya, dia kira dia semaya tersebut. Hadis ni hadis maklul. Sebetulnya hadis ni riwayat daripada Zuhri, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah.
Sebenarnya riwayat daripada Zuhri, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah. Tetapi telah dikatakan hadis ini daripada Zuhri, daripada Salim, daripada Ibnu Umar, daripada Nabi. Maknanya daripada Salim, daripada Zuhri, daripada Zuhri, daripada Salim, daripada Ibnu Umar. Mana tiga-tiga ni orang molek lah kau. Zuhri, dah. Salim, anak Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat. Tetapi sebenarnya tidak. Ada ni riwayat Zuhri daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah. Ini betul. Jadi orang baik-baik belakang, tetapi tidak kena dengan hak sebenarnya cerita. Tidak kena dengan cerita. Lepas tu hak mata hak sebetulnya, man adraka min as-salati rak'atan faqad adrakaha. Man adraka min salatin man adraka min salati rak'atan faqad adrakaha. Siapa dia satu rakaat daripada semaya, dia semaya. Mana tak ayat semaya Jumaat. Jadi hak mata tadi, mata daripada Zuhri, daripada Salim, daripada Ibnu Umar tu mata lagu lain. Beza sikit lah. Kita tambah Jumaat. Maknanya ni sebenarnya tak ada tambah Jumaat apa. Cuma sebut secara umum. Adakah ilah pada sanad mencacatkan matan hadis? Kadang-kadang ilah mencacatkan pada matan di samping, mencacatkan pada sanad seperti ilah dengan alasan mursal. Ada juga mencacatkan pada sanad saja, manakala matan sahih seperti hadis Ya'la bin Ubayd daripada Thawri, daripada Ammar bin Dinar, daripada Ibnu Umar secara marfu', al-bay'ani bil khiyar. Dua orang yang melakukan jual beli berhak mendapat pilihan untuk menyusukan akad atau tidak. Ya'la telah waham, keliru dalam meriwayatkan daripada Thawri dalam kata-katanya Ammar bin Dinar, sedangkan yang sebenarnya ialah Abdullah bin Dinar. Matan ini sahih walaupun pada sanad terdapat illah, kesilapan, kerana masing-masing Ammar dan Abdullah ini adalah perawi yang siqah. Tersilap menyebutkan perawi siqah dan dengan perawi yang lain, tidak menjejaskan keselamatan walaupun lafaz sanad silap. Kitab-kitab yang masyhur tentang hadis mu'allal ini, kitab Al-Ilal oleh Ibnu Al-Madini. Cuma hak Ilal Ibnu Al-Madini nipis nak, sikit nak ada. Ila Al-Hatib oleh Ibnu Abi Hatim. Hak dia riwayatkan daripada ayah dia. Ini kitab besar ni dia. 10 jilid. Al-Ilal wa Ma'rifatul Rijal oleh Ahmad bin Hanbal. Al-Ilal Al-Kabir oleh At-Tirmidzi. Al-Ilal As-Saghir oleh At-Tirmidzi. Al-Ilal Al-Waridah fil Ahadits An-Nabawiyah oleh Ad-Darqutni. Kitab ini adalah yang paling lengkap dan paling detail. Lepas tu kalau zaman kemudian ni, tajuk anda tak apa pasti, tak ingat. Hadis-hadis ilal yang dihimpunkan oleh doktor Bashar Awad, oleh ulama Arab. Dr. Bashar Awad ni di antara tokoh hadis zaman kemudian ni lah, masih lagi hidup. Dia banyak tahqiq kitab hadis. Lepas tu hak ni hak impunnya dia ni, sama. Kemudian perbahasan berikut itu berkaitan percanggahan dengan perawi siqah. Mana sebab dhaif dengan sebab mukhalafah. Mukhalafah dia ada 5 bentuk mukhalafah. 5 bentuk mukhalafah sehingga timbul 5 bentuk hadis yang lain pula.
Hari ini kita sambung pada Wa akhiru da'wana alhamdulillah.